What's up, everybody? Welcome once again to the SSBD podcast. My name is Dan. I am Shaz. I'm Moose. I'm Bobby. Jangan lupa guys, follow IG, YouTube, TikTok dan Spotify. Yeah guys, ssbd.cast. Same but different. Keep on top, controversial talk. Get it up and lock. SSBD. Same but different. SSBD. Same but different. SSBD. Still the same podcast. Real people, real stories on a whole different angle. What's up, guys? Yes. Welcome back to SSBD, everybody. Yes. Yeah guys, jangan lupa guys, follow kita di IG, YouTube, Spotify dan TikTok. Yes. Di ssbd.cast. Yes. Let's go. B, rambut baru B Oh. Itulah dah. Suka je. Bunyi-bunyi hari suka. Yes. Keman baru, bunyi Alhamdulillah. baru, rambut baru. Okay. Semua baru orang yang lama. Tu mic baru tu mic kosong Ha, macam ada kosong satu dulu. extra kita empat. Empat. Kami ada satu extra punya mic Extra satu. Tambah lagi satu. Sekarang Jom. macam gas baru. Gas baru. Okay guys. Oi. Ini hari kita ada special guest. Special guest. Special guest kita. Yeah. Kita punya special guest. Tunggu, Siapa dia? nampak, Siapa dia? Itu, like. Dia orang besar. Orang Pengasas, besar. pengasas. Ayanda. 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 Ayanda kepada Design Box Private Limited. Yes. Yeah. Tapi apa, hari ni kita product talk apa? Tak ada. Nyari kita nak Kita nak goreng dia. Nak simbang kacang dengan dia. Sembang kacang ke sembang kacip? Kita buat kacip dia. Dia Okay, suka semua dia. tekan-tekan benda tu. Siapa exciting. tahu kan, kita siapa kita berbual pasal, komen. Siapa kita berbual pasal Siapa pasal kita buat Tapi kalau Kita komen berbual tapi pasal nanti dia siapa? kita keluar apa? berbual pasal siapa? Sekarang dah terbalik. Suka kau. Alright. Okay, sekarang nama dia Apple. Ya, dipersilakan Ayanda masuk ke dalam frame. Baiklah. Design Box Epu. Apa khabar ibu? Apa khabar Paul? On dulu. Dah on dah. Test sikit. Test sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakap dalam radio saya. Terus Assalamualaikum. Bagus. Waalaikumsalam. Okay Paul, how's your day Paul? Dia kira sama. Okay, kira things going busy nowadays. Good kind of busy ya. Alhamdulillah, yeah, busy is good. Busy is good lah. Alhamdulillah. Baik lah. Korang macam? Okay. Bobby Same. rambut baru. Bobby rambut baru. Baru dah masuk poli ni. Secondary Secondary. Sikit lah, kecil lagi sikit. Bawah sikit. Bawah sikit lah. Muda sikit. Muda sikit. Kecil Muda. lain lah. Kecil kikik lah Sadan. Kikik kelakar siapa? Dia pun kena rambut kan? Tak ada. Asal masih lama ni dia krik-krik. Sorry. Alamak. Dia dah termasuk. Nampak. Alamak. Warning. Mari. Ni kenapa? Ni lah namanya busy. Business masuk. Kita bahas. masuk. Eh pun, jadi kita nak buah kacang dengan kau. Okay, boleh. Kacang Mus, macam mana? take it away. Mus. Okay, Apa kau Paul. nak tanya dia? Kan? Sejak Let's go. kebelakangan ini, kan? Apa pendapat kau dalam buka bisnes kat dalam Singapura ni? Okay, as a new business owner, kira nak baru jinak-jinak on entrepreneurship lah. Is it? Okay. Aku punya nasihat very simple lah. Hati nak kena kering lah. Oh, Short and sweet lah. Hati Short and sweet nak lah. kena kering. Huh? Hati nak kena kering. Hati nak kena kering. Okay. Kira that will be the first one lah. Pasal selalunya orang ingat ni, selalunya business owner tauke-tauke ni banyak duit tau. Betul? Tak ke? Aku paling menyampah kalau macam Tak ke? kira kalau macam lepak-lepak dengan members kan, kira until today lah kita lepak dengan members kan, kita lama tak jumpa, lepak kedai kopi kan. Nanti dia macam wah best lah kau sekarang jadi bos, kira banyak wang lah. Standard lah. Ni Kira- semua standard things lah. Kira kalau dalam hati ni kira macam nak maki je tau. Ada orang pun tanya aku macam tu. Dia orang tak tahu kita biar susah kan. Orang tahu nampak yang baik. Nampak buat bisnes dia ada duit.
tak tahu. Yeah. So for me, my point of view is that first thing first, of course, tujuan kau. Niat kau tu, first thing niat kau tu bila kau nak run business. That's Kira first. nawai tu lah. Nama itu sama Radin lah. Anak dai Fatih Syahri lah. Apa yang dia nak translate? Apa yang itu bukan translate pun. Nawai tu niat is niat Melayu kan? Bukan niat Melayu. Nawai tu lah. Nawai tu apa bahasa? Sama ada dan Anyways, Kira Balik aku kepada nak Apple. tanya, Apple ni berapa tahun? Kau berapa tahun bro? 26. 26? 26. Ya, Melayu. Kan? Ya, Melayu. 26. Rimas lah. Berpala saya ketiak Semua lah. 26 lah. Kira kalau 26 semua 26. Semua 26. Semua Sama lah, 26. sama. Sama. Dok yang dog Ya. macam dog 46. Dok macam dok sikit tu lah. Itulah dia. Itulah cerita dia. Dia macam tinggi Kira sikit lah. kau dah start Disember dah berapa lama? Okay, aku start kira aku kira jinak-jinak. Okay, kira aku start off in renovation back in 2017. Lama. 2017. Okay, 2017. So itu time kira dah jadi pun So during that time aku kira masih kerja under big company. So it's in Marine lah. So it's in Marine. So that time bila aku tengah dengan member aku tu kira terfikir macam sampai bila nak kerja macam gini Macam itu tau. Kita terfikir macam sampai bila nak kerja macam gini So we kira macam aku terfikir macam aku want to do something where aku can touch on. Kira aku feel bila aku buat tu macam fulfilling lah. So that's where aku start off from vinyl floor. Vinyl flooring. So back in 2017 vinyl flooring ni memang that time tengah hype gila lah. Kira tengah inting lah. Kira macam kau raya rumah kau tak ada vinyl, kira kau kira macam Ketinggalan lah. boomer sama panggil lah kalau punya bahasa kira kau macam macam tak style lah. Boomer. Kira macam kau pijak macam batu kan, during dia macam jijik lah. Rumah lain Rumah tu. lain. Itu dah lain tu. Betul kali ya. Macam itu. Those were days. Wow. Macam orang Kau tak gila-gila tahu Dan? Kau boomer tak? Kan 46 kan? 56. So that's where aku kira macam aku nak tap on that. So during those days kira rabak. Itu time bila aku baru start aku rabak. Siapa? Aku tak tahu apa-apa. Aku kira tak tahu anything about vinyl floor. So that's where kira macam barang tangan atas tangan lah. Okay, Kira aku buy from another company. Dia dah charge aku tu macam habis aku nak markup lagi sikit tu aku pun nak earn Earn lah. Correct. So kita dah jadi mahal lah. So during those days kira aku go to all the big boys punya company. Kira big boy, aku tak cakap siapa lah kan. So dorang charge aku kira during those days cost price boleh 450 550 macam aku nak jual. Ya, correct. So tapi tetap aku go. Aku nak try. Tapi that time kira macam susah sih nak jual. Kira nak penetrate orang kita punya community punya business Kira aku punya audience kira orang Melayu lah. Susah nak jual, mahal. Mahal. So kira tetap go. Then one point of time tu bila aku tengah buat itu those days kira aku supply, aku yang pasang tu vinyl for the whole house. Like kau one person Literally aku seorang. one man one. Yes, correct. One man show. One man show lah. Okay, Kira this point of time kau tak ada team apa-apa. tak ada. Aku jalan sendiri. Pasal kau bayangkan aku masih kerja shift. So siapa nak kerja dengan aku? Wow. Ya. And during those Like days, hustle. okay, and to be honest, siapa nak kerja dengan aku? Kerja rabak ni. Pinggang boleh Correct, pecah tau. correct. Pecah, Yes. pinggang pecah 1000. Basically paling lama yang kau buat vinyl dalam satu rumah tu berapa jam? Aku can take up at least one day. One day lah kan. One whole day Yeah, lah. Tapi one make day. sure rumah kosong lah. Yeah. Kalau rumah yang ada barang-barang, Tu 2-3 hari lah. Angkat lagi itu barang-barang. confirm 2-3 hari lah. 2-3 hari Tapi lah. Alhamdulillah, kira untuk aku bersyukur. Pasal apa? Aku still, even with that kind of price, Alhamdulillah, aku manage to get a client. Ya. That's first. Secondly, dorang support aku tau. Aku nobody sah. Ya. Aku nobody. During those days, big boys jual murah. Big boys jual murah habis tau. So, and aku pun macam terfikir juga kan bila balik macam mana aku boleh dapat ni macam contact and dorang agree dengan aku lah. And during those days aku tak ada invoice. Aku tak tahu ni semua tak ada invoice, tak ada company bank account. So macam kira so itu say during those days aku takkan lupakan lah. Then buat rumah aku rabak. Pinggang balik, pinggang rabak. And those days pun aku belum kahwin.
So balik single kira lah. kira alhamdulillah lah, mak juga yang tolong urut-urut kan. Guys, guys, korang punya mak. One thing yang to be honest, like I say, niat kau nak buat business tu apa. Kalau kau niat nak menipu, then memang kau boleh bikin lah. Boleh Betul, lah. kau pun boleh bikin apa. Kau confirm boleh kaya, tapi sampai bila? Correct. Betul. Betul. Wah, sampai bila? tips ni. So, Betul. Untuk aku, kira nasihat paling padat first thing first, kau nak kena know how to take the risk. You need to be a risk taker. That's number one. Second is niat. Then after that is berkat, doa sekeliling kau. Ya. Itu important. Duit True. kau boleh cari, doa orang kau tak boleh beli bro. Betul, Doa orang kau tak boleh beli. Betul. Tapi macam kau cakap, kalau dari 2017 kau progress sampai sekarang, kau ingat tak paling rabak punya job yang kau pernah buat dulu? Time kau sendiri. Paling susah bagi kau. Masih belum ada invoice punya lagi. Kira aku punya first renovation, whole house. Yang kau tak boleh lupa punya. So literally aku punya first so called aku punya guinea pig punya project is rumah aku sendiri. So from nice. there aku belajar pasal apa, kira okay, ini pun aku nak kira nak share dengan korang lah. Okay, aku punya kira learning journey lah Aku punya learning journey lah. Okay, so bila aku tengah buat vinyl tu, so ada 1-2 klien ni lah, kira orang Melayu kita lah, tanya macam, adik ada buat pintu toilet tak? Adik ada buat apa ni, wardrobe bilik tak? So aku macam terfikir macam, ini dah renovation sini. And during those days aku tak tahu yang vinyl ni is part of renovation. Aku ingat it's just macam Add on lah. add on gitu je. Tapi orang fikiran orang macam dah sampai ke situ tau. So aku fikir balik, okay. Then alhamdulillah, then that's where 2020 kira first apa ni orang panggil tu, lockdown. Okay. Circuit breaker lah. Aku circuit breaker yeah. first phase 1. Aku resign daripada aku punya company besar tu. Okay, which is aku suka lah. Aku was there like more than 9 years. So aku resign, aku take that leave of faith. After that aku dah kahwin. So kita dah dapat rumah. So that's where aku buat rumah aku sendiri lah. So aku buat rumah aku sendiri. Pasal aku takut nak ambil macam punya projek kau. Betul. Aku tak ada contact. Dulu aku tak ada contact dan apa. Baru Aku start lagi kan. tak ada mentor pun. So after that aku buat rumah aku sendiri. So that's where it all start. Okay, itu kira aku punya, kira itu aku syukur alhamdulillah, that's where the first phase where Allah kasih aku that chance untuk belajar and really fight through lah. So that's where during buat rumah aku punya Tyler is China bro. Mana China. kau dapat kontak China? Okay, so aku engage this contractor, this construction company. Okay, kira contractor punya company lah. Kira macam bawah blok punya. Okay, so aku jumpa dia first day dengan last day je. So aku punya rumah tu 6 minggu, 6 to 7 weeks. Kira aku yang tagak lah dari. Aku dah macam kerja untuk dia. Tapi aku tak fikir macam itu. Kira It's aku a memang dah learning tekad aku nak belajar kan. So Faham. that's where Tyler dia China bro. Aku bawa ayam itik. Ayam itik lah. Belajar kira Macam gini tanya. lah itik dia. Macam mana? Macam gitu lah. Tapi lagi rabak itik dia. Kira macam itik malam punya. So after that dia punya general worker of course is apa ni, Bangladeshi lah. Belajar lah, tanya, okay macam asal kau buat macam gini. Kira macam jantan kepo lah dalam rumah tu. Aku tak accept dia tantak aku dengan hammer ke apa kan. Campak tangga ke apa kan. Tapi alhamdulillah orang ajar. Aku tanya, asal kau buat macam gini? Asal wiring kau buat macam gini Then why? Aku kira tanya. Sambil belajar Sambil belajar. Baik. Sampai rumah aku siap. Itu kira Aku yang hands-on lah. update. Hands-on, Aku yang hands-on, update tu ah. company. Eh? Kira aku yang ambil gambar, ambil video, aku yang update dalam group chat. Kau Dia ambil macam video thanks, dia kira macam thanks bro macam gitu lah. So untuk aku macam okay, aku pun tak fikir banyak Then after that baru the first project. Kira first project, kira ibaratkan aku bercakap dia ex-colleague during that time So dia engage, then aku buat lah. Okay, then after that, that's where aku dah have this idea to find a mentor. So aku pergi all the big boys tau. Kira aku nak cakap je Kira company orang kita lah. Bangsa kita lah. Aku tanya diorang tau. Tanya ada nombor kan dekat dia punya Instagram, Facebook. Facebook datang Facebook apa. So kat Facebook ada number, aku message. Kira aku message tanya, tak layan. Habis ada yang ajak aku jumpa.
Ajak jumpa. Lepas tu macam kau confirm apa nak buat ni ini industri. Ada yang panggil aku boy, so that time aku diam je. Dia riak Ada ada. Habis lepas tu ada yang macam ada lah yang nak yang ajar. Cakap ajar. Tapi in the end aku turun macam aku belajar sendiri je daripada dia punya budak-budak dia kan. So this is the journey yang aku takkan lupa. Pasal ini journey aku bilang korang this journey korang dengar macam kira macam alah setakat turun dengar je apa. Kau kena ingat tau, during that time aku dah resign aku punya full time job. Ya, correct. Aku tak ada income tau. Mungkin aku tak ada income tau. And that time aku dah kahwin. Aku tak ada income. Baru 2019 aku nikah. So kau kena bayangkan, kira aku belajar tu with no income tau. Yeah. Tapi aku tak tahu kenapa lah. Just macam this, orang panggil macam this calling where kau jangan give up, kau jangan stop lah. Alhamdulillah. Something that telling me that it's not about, okay, korang boleh cakap tau, oh maybe aku dah nampak the figure apa buat renovation. Tapi kau kena ingat, aku tak tahu any numbers. Because zero lah. Zero. Pasal aku tak tahu berapa aku akan earn buat satu rumah renovation, berapa yang aku akan earn. Company habis nak tolak macam ni tolak. Aku tak tahu during those years tau. So itu yang kira indirectly setengah boleh buat jadi marah, but setengah apa aku boleh fikir yang aku bersyukur lah. Yeah. So that is the journey yang aku takkan, kalau kau cakap pasal yang aku tak boleh lupakan lah, is the journey that build me up. Yeah, the starting journey lah. Kira yang aku cakap korang tadi lah, hati nak kering lah. Yeah, definitely. Hati nak kering. Aku tak pergi sekolah pun. Kau ada apa-apa message tak untuk dorang yang Kira Message. hati Untuk jemur kat bawah matahari lah. Kasih kering apa? Betul lah. Sampai garing tau. Sampai garing tau. Sampai garing. Kita macam ikan kering lah. Ikan kering okey, jangan sotong kering tau. Yeah, so the journey to my first project and the first project aku buat, aku takkan lupa sampai hari ni. And this story akan aku repeat when all the newcomers who want to join me, aku akan share this story. Yeah. But it's also macam fikir balik, it's also thanks to the Bangladeshi and the Chinese. Okay, aku bilang korang basically aku have to educate this Okay, selalunya kita pandang orang very rendah tau. Tapi korang kena ingat tau, without them we are zero. Correct. Kita zero Korang bro. dengar tu guys. Tak ada orang, tak ada all these foreign workers, kita zero. So korang Zero, jangan guys. macam, so itu aku a bit kasar Zero. Okay, korang jangan macam nak macam sombong dengan dorang, macam tutup hidung ni semua. Aku nyampar tau. Bro, dorang pun manusia, and Correct. dorang ni lagi, sorry to say dorang ni lagi baik daripada orang. Lagi educated lah actually lah. Definitely. It's just that dorang tak ada educate. Dorang cuma ada skills. They don't have You're more papers. skillful than. And that skills kita tak ada tau. Correct. So yalah. Ada orang kita tak nak buat pun macam skill. Ada yang masih sampai hari ni ada yang macam bau busuk sikit je tutup hidung. Betul. Nampak tau boleh tak nak kapal kan. Tak, yang aku paling menyampah apa, bila dekat bawah blok lori sampah, dia boleh bilang budak kecil macam smelly lah. Aku punya tangan peringan. betul. Tapi Bawa tak sampah ni sedap. Tak. Sorry. Bawa petrol bro. Aku tak boleh. Okay, talking about petrol waduh. Kita dah asyik berbual pasal dia punya sekarang bekerja. Apa pula kita kata tanya dia pasal yang time dia marine punya life. Okay, boleh. Kau marine kau dulu? Boleh, yes. 9 tahun lah. Marine kira apa ya? Kau naik- masuk submarine Soldier. Aku Ini nak ada kerja ni. tak, aku jadi ni Aquaman. Apa kau? Aquaman. Itu permasalahan sama Sama kau kan? punya ni ciri-ciri dia sama Aquaman. tu. Aku nak ubah Melayu. Tak boleh puji je, mesti tak ada cakap apa-apa. Diam nanti aku kena. Aku kena berbual. Kau tahu boleh? Kau tahu apa? Marine, aku was from PSA Marine. Okay, PSA Marine. Aku to be honest dengan korang, aku ada 3 diploma Okay. sebenarnya. Wow. First diploma aku is in hotel management, that is Shatek. Okay. Oh, Shatek ya. Yes. Then after that aku was in hotel industry ever since aku was 15. Kira aku umur 14 aku dah start kerja. Hotel mana? First hotel. Kira kalau nak list down, kira dalam Orchard tu semua aku dah cover. Okay. Orchard tu aku dah Gila cover. Abang Bang. Okay. Kira kau name it Hilton, Orchard Hotel, Shangri-La. Kira Four Orchard Season. OG punya ni. Pasal OG, apa kau kena faham? Bapak aku is a hotelier. Dia memang daripada dia umur 18 dia dah kat kat hotel Industry lah. banquet lah. Okay. So aku follow him.
So aku follow his footstep. Even adik aku yang second dengan third pun kira ambil diploma in this trade Hospitality. F&B. F&B. Both of them is pastry chef Tapi after that they give up. Then now they buat masing-masing punya kerja lah. Okay. So aku follow his footstep. So that's where also aku learn on how to PR. Pasal bila kau buat banquet, kau nak kena berbual dengan the bride and groom apa. Right. So kau nak kena PR, how to dress yourself. Kira those were the days where aku start to belajar this brand nama Mont Blanc. Oh, Band nak kena Mont Blanc. Macam gitu lah. Kira Correct. this is where aku jinak-jinakkan diri aku dengan ni semua lah. Correct. Then after that how to talk. Then kira macam God is service apa. Correct. So from there aku dah start to belajar on how to talk. Then after that, that's where aku dah belajar. Aku punya last hotel was in MBS, Marina Bay Sands. Then after that aku meet member kampung ni lah, member kampung aku ni. That's where dia pull me over to PSA Marina. So okay. when aku was in PSA Marine, aku start off from Marine Assistant, kira bawah base lah. Pasal aku tak ada knowledge, tak ada apa-apa. So aku still take that job. And that time aku masuk gaji baru 1,200 je. Basic. 1,200? Basic. Tak ada Basic macam 1,200. allowance ke Joining apa-apa? bonus ke tak ada? Tak ada. Those were days tak ada. No. Tapi kau nak kira how we earn so called alhamdulillah from kau punya off day comeback lah. Turn out lah. Kita pergi turn out lah. Turn out. Turn out. Kira 2 hari off, 1 hari patah balik. Either pagi atau malam. So daripada Marine Assistant, that's where aku climb over to become launch master. That's where aku stay of Mr. Man. Then after that, bila aku dah ambil aku Mr. Man, aku dah jadi launch master. Jadi kira aku bawa pilot boat lah. Launch. So bawa pilot boat. So where kira kita punya slogan is pilot move the ship, we move the pilot. Pilot move the ship, ship move pilot. Okay. No, we move the pilot. Apa ship move the pilot? Apa sih aku berbual? Pilot move the head, move them. Who move the we? We move ourselves lah. Okay. From there, then that's where aku kira, pasal aku dah daripada corporate apa. So cara kerja pun kita dah terbawa-bawa. So that's where the management see aku punya kira aku punya advantage or aku punya asset. So that's where diorang tarik aku over to become base leader. So become base leader, kira aku do all the deployments and everything. Kira aku jaga crew. So Singapore crew, Indonesia crew, that's where aku take charge last time lah. Yeah. Tapi bila kau dulu start kat hotel, bila kau pergi marine, kau ada macam culture shock. Yeah, of course. How bad was the culture shock? Very bad. Pasal kau kena faham tau, bila aku kat hotel, kau pergi kerja, balik kerja bergaya bro. Bau sedap. Ni bau laut Aku lah. kena faham tau. Kau kena faham. And kau tahu the hotel punya class. And all the hotel accommodation semua is 5 star. Betul lah. So after that aku pergi PSA Marine. Lepas tu kerja kira tangan nak ada kotor. Kira jadi ganjil lah. Jadi orang santai lah. Kena check engine. Santai-santai lah Kena sangat. santai Ali-ali kena check engine. Pegang gearbox. Habis lepas tu berpeluh-peluh naik atas bawa boat 12 jam. So macam gitu lah. Culture shock. Gila Culture shock. But for me is aku still okay because there is a challenge there. Aku suka things where aku tak suka things very consistent, kira macam constant Sama aku boring. Aku akan boring. Otak mati saya Otak mati. Aku tak boleh. Satunya aku punya problem is aku tak boleh kerja kat office. Kira dalam office kerja 8-12 jam, aku confirm rabak punya. Aku nak ada move around. Tu pasal selalu tak nampak kau kat office lah kan. Kau keluar kan. Selalu kat office juga kadang-kadang. Dia selalu kat office tapi message sampai banyak tu. Kau tak nak dengar bergerak. Tak bergerak. So that's where yalah, then aku kat PSA Marine all the way. Then after that aku dah find it macam kerja sama je. Itu yang aku terfikir nak buat benda lain. Tapi lama siang kau dekat marine. Lama. Pasal maybe the people there yang buat aku stay. Okay. The environment lah. Kau kena ingat tau, kadang-kadang kerja okay, walaupun gaji kecil, tapi kau punya sekeliling semua gerik gila kau masih nak pergi kerja tau. Correct. Betul. True lah. Tapi bila part gaji masuk tu kau mengeluh lah.
Tapi hari ni pergi kerja ni kau tak mengeluh tau. Kau enjoy lah dengan Kau enjoy company. tau. Walaupun kerja that's 12 jam a kau dah habis kerja 12 jam kau masih boleh lepak lagi tau. Betul. Dengan budak-budak kerja tau. Kira macam mana gerik tu. It's fun lah. I mean the environment Cuma yalah like I say lah, gaji welcoming lah. Ya, correct. gaji lah. So that's where part of it aku leave pun because of gaji also. So aku leave because that time pun dah kahwin sih. So aku dah fikir macam macam mana dah kahwin. Kalau dulu single boleh lah. Yeah. Boleh cerita lah. Ni dah bawa anak orang kan. Habis nanti kau nak bawa anak kau sendiri ni kau tak tahu kan. Ya juga betul juga. Kau nak bawa anak orang, kau nak bawa anak sendiri kan. So nak fikir juga lah. So that's why aku leave. Before aku leave tu yang aku start off this vinyl thing lah. Oh, Itu first step lah kira First step. But kalau let's say kau dapat, kalau let's say yang kau tak kahwin lah, then kau dah you got a chance to pergi balik kat Marine, will you go back? To me no. No. Kalau kau nak cakap aku kalau ada time machine aku want to go back to my secondary time. Secondary. Secondary school. Makin jauh saya Makin jauh dia pergi. Daripada Secondary kau Marine buat pergi apa? secondary school. Kenapa? Because why? Secondary is where aku start off thinking about business. From secondary kau dah start fikir. Kau tu okay, kau tu no, by right is kau tu eraser tak? Yang flag tu. Aku dah start jual tau dulu. Aku dah Kecil start dah jual. And hustler kau tahu dah tak ni. aku punya audience apa Hustler. tak? Member Cina aku. Kalau kau pergi kat member Melayu, kira $2, Tak jalan bro. at last dia datang dengan kau, dia pinjam dengan kau 50 sen. Kalau Bang, Cina masuk buku. kira macam aku lupa nak bawa wallet itu kira standard lah. Standard answer. Boleh pakai voucher Ah. Dia kalau lupa bawa wallet tak apa. Jangan eraser kau hilang je. Itu standard. Itu normal. Normal lah. Barang biasa lah. So memang daripada kecil lah. Kecil Daripada kecil memang dah dijinak-jinakkan dengan mak bapak aku on about this business thing lah. Habis kau NS macam mana? Jap, Buat jap, business jap. juga? Oh, NS ada. tak? Kita berbual pasal eraser ni, kan? Tapi aku rasa budak-budak sekarang tak tahu. What you talking about? Okay. So Betul. okay, ini kira bring back the millennials lah orang cakap. Okay, Okay. millennials like us, aku rasa primary school dah start lah. This we call it flag eraser. Ya. Flag as in yeah. Masih ada So, tak? Yang tu flag ini Masih ada. Kalau kau Masih ada. pergi kedai Masih ada. stationery bawah Masih. blok, bukan bawah blok, kira macam stationery yang kat pasar-pasar Yeah. masih ada. Dia masih jual in one kotak. Ya, correct. Serius the whole box tu. Masih. Masih. Nak kena beli. Sekarang tengah apa? So Tengah apa? World Cup punya season pun kan? World Cup ni season. tapi ini flag eraser tak kira World Cup tak World Cup pun kita pun go je. Main Beyblade kan? Dulu kita tak fikir macam tu Kira lah. sebelum Beyblade is itu eraser. Okay, lepas tu eraser kau flip. Okay, kalah, kira siapa kalah aku ambil kau punya Angkor eraser. lah, ya. Correct. Lagi satu dia play evolve apa tau sebelum Beyblade keluar. Yes. Kira that eraser kita taruh stapler. Stapler, ya. Stapler. Spin. That where is before Beyblade sebenarnya. Yeah, correct. Itu kira kita punya time punya So- Beyblade tau. Itu pun sama. Kalah cokok. Budak-budak sekarang siapa yang dengar tu korang try main tu game lah guys. Ya. Best. Sakit hati lah kadang-kadang. Lagi satu apa tau? Yang bola pakai paper. Oh, Kuti-kuti. Aku itu Tu boleh jalan gaduh. Happening ke tu. Kalau eraser kan, apa which country yang paling Paling best? kuat. yang paling kuat. Paling kuat. Negeri mana paling kuat? Negeri mana? Negeri kau. Kira klise nak cari Singapore punya Singapore flag. lah, betul lah. Kira Singapore kira dulu rare lah. Second Malaysia lah. Lepas tu Brazil lah. Brazil. Jamaica tu. Ronaldo punya time. Brazil lah. Brazil eh. Brazil, correct. So Paranawe apa? Paranawe. Paranawe. So yalah. So those were the days lah. Main yoyo. From young kira Hustle. Tapi kalau pasal PC Marine, kalau if I can, kalau I have a chance to go back, aku rasa no lah. Aku think that aku can go elsewhere sebenarnya. Kau tak you think mesti highly. Dia think highly Yeah. of himself, which is good lah. Correct, Untuk aku correct. macam you Kau have tahu a kau pay target. worth lah. Yeah, Yeah. correct. Untuk aku macam that's a good thinking lah. Tapi alhamdulillah lah, I managed to Yeah. meet all the good peoples there lah. Which is ada yang masih contact sampai Kita sekarang. yang contact lah. Masih. Baik. That's good. That's good. Bagus lah Kena ada kabel lah selalu macam ni. Mesti Mana mana-mana kau pegang kau pakai kabel ni banyak asal ni kabel ni. Satu. Kau makan lah kabel ni. Dia ni electrician. 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 Takkan butang pun tak nampak. Electrician. Tak Bob. Kasih Bob. Kasih lagi Bob. Kasih. Aku boleh nampak kau pakai electrician. Kau dah suka Dia suka apa kalau ada yang kena. So okay, since dah bawa pasal time-time masa yang kira kau secondary school lah. Ya. Secondary school, apa kau punya CCA? Oh, aku punya CCA is NCCC.
Siapa lah? NCC is Army lah. Cadet Corps. Ni yang ni National Army Cadet tu Corps lah. Tapi aku punya is Navy. Sekolah biru punya. Sekolah aku is tak. Tapi tu like certain Sekolah era je ada. Ya, certain sekolah kita kira NCC ni kira macam the junior of Singapore Army lah. Kira SAF budak-budak punya lah. So certain school dia ada land, air dengan sea. So sekolah aku alhamdulillah kita is under sea. Kira so called kalau in SAF is Navy lah. Navy. So that is aku punya first, kira aku punya CCA yang first. Tapi aku pun join bola juga. But selalu dekat kalau kau masuk in secondary school in Navy ke apa, NS kau akan dapat Navy ke? Tak. Tak lah. Oh tak. 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 Sekejap ni. Jangan. Jam aku ni. Jam kau cantik. Muhammad Saiful lah apa. Ya. Bloody fool lah kira. Tapi kau buat nama aku lah. Kau tak boleh kecah aku, kau kecah orang lain. Itulah. Lama jangan. Kita kasih Tapi satu. kau NS ke apa? Army? Ami. Ami lah. Ami. Ya. Ami yang gerik tu. Betul? Ami. Ami gerik. Yes. Ami kau buat apa bro? Apa? Ami. Tak boleh cakap lah. Oh tak Apa ada. Tak boleh cakap. Tak boleh. Macam secret service je. Kira Tak boleh lah. Kau kira tipu pasal ni. kira kau cakap nanti ni lah. Besok kau dah tapak aku lah. Oh ya ke? Oh, Komando. better not tanya lah. Malas lah. Kita tutup lah. Kita tutup Susah ni. lah. Susah lah. Nak banyak cerita. Kalau sekarang secondary school kan. Kita tanya pasal lebih CCA pasal apa. Kita tak tanya which secondary school dia from. Betul juga. Mana secondary school kau? ACSI tak ada. Wow. Asal ACS. kau wow. Not bad lah. Apa bukan aku bodoh. Aku sabar. Aku tak cakap bodoh. Aku wow sekolah tu terbaik. Anglo Chinese Kau school. ni jaji lah. Tak. Aku from Juing Secondary School. Juing. Is in Jurong lah. Juing dulu famous Yeah. Juing. Correct. Juing famous joget-joget semua. Ya. Kau buat jaget lah. Serius Jaget eh? lah time Betul Tak lah. Tak ada masa lah aku nak joget. Serius Lebih lah. Dia secondary dah start business bro. Jual rubber. Eraser. betul juga, betul juga, Aku betul macam juga. nak rubber. Kau juga kau jual eraser. So aku was from Juing Secondary School in Jurong lah. So hi to all the JYNs. Siapa kat Juing kau tahu dia kan? Drop dia lah. JYNs lah. Masih ada? JYN. Sekolah tu masih ada lagi? Masih Masih ada. JYNs lah. Dengar Shout out, man, macam shout out. Kim Jong-un. JYNs. Kijong. JYNs. JYNs. Nama Korean lah. Korean. Nama Korean lah. Ya. Korean. Tapi kan Kim Jong Korean lah. Korean juga. Apa sih korang? Apart from buat ni benda semua kan, kau ada hobi tak? Ada. Apa hobi kau? Okay, aku sebenarnya aku punya hobi-hobi aku suka ni semua aku dah tak boleh buat lagi dah. Sustain lah. Because of aku punya condition lah. So because aku tak boleh from the doctor itself, aku tak boleh kira do any contact sport dengan any high pressure punya sport. Okay. So aku use kira very engrossed in scuba diving. Oh, Yeah, okay. scuba diving. So Scuba. Bodoh lah. So aku was kira scuba diving. But before scuba diving is of course bola lah. So futsal macam apa ni kira 11-a-side tu semua main. Tapi after that then aku go for scuba diving. So scuba diving then after that aku have to give up because of the high pressure kan kalau kau turun kan. So that's where aku go over to boxing. So boxing pun tak Boxing eh. Astaghfirullah. Orang kerja. Faham. Tahu. Lain kali aku rasa kena letak sign lah. Silent phone. Dia silent your phone. Silent your phone. dia silent dengan timer pun off. Please shut your phone. Okay. So scuba diving, then after that boxing. But then I have to give up on these two because of contact sport dengan high pressure, sport kan. Then now is more on go-kart lah. Okay lah. Yeah. Now is go-kart lah. Bukan Bukan hobi mahal je. Tak juga. Tak. Selalu go kat mana? Malaysia. Malaysia. Oh.
Malaysia. Yang keranji yang kau tak pergi. Kerja tak ah. Keranji macam adik-adik ni. Betul lah, Adik-adik. mahal lah aku Jangan cakap. cakap Aku gitu. tak pernah pergi. Aku dah try sibuk. Nothing. Boring sah, nothing lah. Serius eh? Aku macam One day aku nak we all lagi. should go together. Boleh Tunggu lah. together lah. Sambil recording lah. Sambil drive. Ai, Boleh lah. Kacau siul. Apa yang kacau? Kau yang kacau. Macam- Tak, Nak recording pun. Kau tengok je nak kacau. tak ada. Tak nampak. Kiri. Betul juga. Tak nampak. Jangan cakap pakit lah, please lah. Yeah, because why aku go to go-kart, because of aku is a die-hard fans of Formula 1 lah. F1 lah kan. Yes. F1 kau sebab siapa? Of course Ferrari bro. Aduh dah. Setender Setender Ferrari bro. Mercedes bro, Mercedes. Kau tengok season sekarang, Mercedes bro. Ferrari. Apa, baru lagi, baru baru opening Ferrari season. dia punya sponsor Setender kan? Correct. Yes. Setender Habis- punya Setender. Datang kau nampak Setender punya anak. tapi kalau sponsor kan, SSBD punya sponsor? SSB sponsor Yeah. DB Private Limited. Design Box Private Design Box. Limited. Jadi guys, korang dah dengar cerita dia. So, you know that he's a hustler himself. Dia hustler, Correct. jadi kita boleh percaya. We started from the bottom. Dia dari pada bawah Start from the guys. bottom. Jadi jangan malu-malu. Apa-apa contact dia orang for your renovation and your Alright. contractor Betul ni. guys. Ya betul guys. Okay guys, this episode is brought to you by Design Box Private Limited. Shape your space. Real estate quotation and practical renovation. Code SSBDDB5 to enjoy 5% off your total quotation and also free upgrade to Bloom HK Aventus Hinge. Free 3D rendering for all carpentry works. Free Compact Plus SIM cover for Compact Plus client. Limited to the first 20 sign up only guys. Don't forget also guys to contact them at 8076-2245, 8076-2245. And don't forget to also follow them on their Instagram and TikTok at DesignBoxSG. Dengan itu terima kasih Paul for Thank you guys coming for down. sharing Thank also, you so much. Yeah. Terima kasih Ayanda. Yeah.